Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah, seperti biasa, hari ni saya nak kita bincang berkenaan lagi satu skuter, iaitu jelmaan daripada Forza NSS 250. Jadi Forza ataupun NSS 250 ni telah pun masuk ke Malaysia yang orang kata V2 ni 2024 yang lalu. Okey, saya ada buat video berkenaan dengan spek ni. Anda boleh lihat video saya sebelum ini. Cuma yang ini adalah jelmaan 2025. Okey. Jadi reka bentuk adalah lebih kurang sama, tetapi kali ini untuk penambahbaikan lah daripada Forza ataupun NSS 250 sebelum ini. Jadi bagi mereka yang mungkin tak tahu lagi keberadaan Forza ini ataupun NSS 250 ini, saya bagi sikit lah input berkenaan dengan skuter ini. Tahun lepas harga dia dalam 27,000 on the road. Jadi disebabkan ada penambahbaikan dari segi meter TFT, jadi kena tambah dalam 1,000 lebih. Dalam harga dia dah sekarang 28,000 plus. Walau macam mana pun, berkenaan dengan harga yang sebenarnya, anda boleh rujuk kepada salesman Big Wing. Sama ada di Setapak, ada di PJ, di Pening, Johor dan sebagainya. Jadi untuk NSS 250 yang baru saja sampai di Big Wing ni, kita dapat lihatlah bahawa hanya melibatkan meter yang baru saja. Ada orang suka dengan meter yang lama berbanding dengan meter yang baru ni. Sebab ni kan TFT berkala. Sebelum ni kan dia analog. Jadi terpulang masing-masing. Yalah, ini kan di antara satu perubahan yang Honda buat untuk mencantikkan lagi dan juga untuk penambahbaikan. Cuba lihat tu, meter TFT. Dan juga ada button-button. Okey, tengok kiri dan kanan ni yang mungkin sebelum ni tak ada, telah pun nampak tu button belah kiri kan. Okey, untuk kita setting untuk meter TFT. Sebab motor kata sebab meter ni boleh connect handphone. Okey, cantik tak meter ni? Ini terpulang pada anda sendiri. Bagi saya okey, sebab sekarang ni motor-motor China pun semua dah pakai TFT. Come on Honda kan. Sebab tu dia orang pun dah bagi pada pemilik NSS untuk tahun 2025. Okey, seat macam biasa, sama macam sebelum ni. Boleh pakai dua, bukan pakai lah, boleh letak dua helmet full face. Ruang yang sama, besar. Okey, cuba lihat. Sama saja. Okey, motor ni 24 horsepower. Sama juga yang sekarang ni pun 24 horsepower. Okey, the rim 15 depan, belakang 14. Okey, lampu LED sama ni. Depan, belakang, kalau anda lihat, sama dengan spek 2024 yang sebelum ni. LED. Okay, lampu belakang, cuba lihat lampu belakang pun sama kan. Boleh dikatakan sama dengan NSS 2024 yang lalu. Okey, tangki minyak 11 liter lebih. Boleh mencapai maksimum kilometer dalam 300 kilo. Okey, absorber mono ni pun sama, standard dia. Cuba lihat. Ada traction control, ada ABS. Okey. Dan mereka kata skuter ni sangat menjimatkan.
Yelah, kalau kita bawa tak laju, di bawah 100 pastilah jimat kan, mana-mana motor sekalipun. Tapi bagi pemilik-pemilik Honda, ini di antara satu yang mungkin mereka tunggu dengan meter TFT. Okey, harga yang saya sebut tadi dalam 28,000 plus on the road. Skuter ni biasalah menggunakan CVT, dia single cylinder je ni. Okey. Dia gunakan brake Nifsin depan belakang, ABS 2 channel. Okey, satu disc. Okey, macam biasa. Windshield boleh digerakkan mengikut cara kita nak guna untuk penghalang angin. Okey. Saya rasa ada ready stock untuk NSS ni. Walau macam mana pun, stok pun tak banyak masuk. Sekali masuk mungkin 5 biji. Okey, sikit saja berkenaan dengan NSS 2000. Anda boleh rujuk kepada video saya sebelum ini berkenaan dengan skuter ini. Sampai jumpa lagi video saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.